Ramai owner Audi dan Volkswagen kat luar sana ingatkan bunyi duk-duk dekat bawah kereta tu ialah masalah kecil. Tapi sebenarnya lama-lama kalau kita biarkan, ia akan menjadikan masalah yang besar lah. Kalau Husaini test kereta macam ni, benda pertama yang Husaini akan check ialah dia punya absorber dan mounting. Sebab kalau kereta mileage dah tinggi, dia punya absorber dah start leaking dan dah tak serap hentakan macam biasa. Antara simptom dia ialah kereta rasa melantun, kurang stabil, tayar makan tak rata dan ada bunyi bila jalan tak rata. Owner ingatkan kereta tu masalah dekat tayar, tapi sebenarnya masalah tu datang daripada absorber. Dalam masa yang sama, mounting dan lower arm bush pun akan start keras dan crack lah. Jadi bila dibiarkan lama, handling tu pun akan rasa tak stable dan lari jauh daripada feel original Audi dan Volkswagen tu sendiri. Kalau kereta korang dah rasa tak sedap dan ada banyak bunyi dekat bawah kereta tu, bolehlah datang ke VAG Motoren untuk kita inspect apa masalah punca sebenar kereta tu.